proses bagi korang. Korang jangan anggap halangan-halangan yang korang hadap, halangan-halangan yang korang kena lalui ni adalah satu titik noktah. Korang jangan anggap halangan yang korang ada sekarang ataupun dugaan yang korang hadap sekarang adalah titik noktah. Korang anggap satu batu loncatan kat korang yang korang kena rest dulu. Mungkin dalam proses kita nak mencapai seorang yang selalu menjaga kesihatan, kita selalu bersukan, korang kena fikir yang dugaan yang korang hadap tu adalah satu waktu untuk rehat terlebih dahulu. Untuk korang merangka dengan lebih baik korang punya planning. So, bila korang hadap halangan-halangan dalam hidup yang korang nak, contohnya korang memang suka berlari. Korang dah berlari ni kan, 3-4 bulan dah best, dah syok kan, korang dah enjoy. Tiba-tiba